Pernah tak terfikir apa sebenarnya yang bagi sesebuah negara itu kuasa dia? Dalam perkongsian kali ini, kita akan kupas satu konsep yang super penting yang jadi tulang belakang identiti setiap negara, iaitu kedaulatan. Soalan ni macam senang je kan? Tapi jawapan dia tu membawa kita kepada satu idea yang sangat power. Sesuatu yang kita selalu dengar tapi mungkin kita tak betul-betul fikir dalam-dalam pun. Jom kita mula. Okey, untuk faham konsep yang besar ni, kita kena mula dari basic dulu. Apa sebenarnya maksud kedaulatan ni? Senang cerita, kedaulatan ni dia macam kapten kapal, kuasa paling tinggi. Maksudnya, negara tu bebas dari kawalan orang luar, dia ada hak nak tentukan haluan dia sendiri, dialah yang pegang steering, dialah tuan untuk nasib dia sendiri. Dan yang menariknya kan, idea ni bukan benda baru, dia ada kat merata dunia. Kalau kita tengok dari bahasa Yunani, ada sovereignty, maksudnya paling tinggi. Dalam bahasa Inggeris, sovereignty. Bahasa Arab, daulah. Dan kita, dalam bahasa Melayu, daulat. Nampak tak? Semua ni hujung-hujungnya merujuk pada benda yang sama, kuasa tertinggi. Jom kita tengok pula macam mana orang-orang hebat dulu tafsirkan benda ni. Kita mulakan dengan Aristotle dari zaman Greek kuno lagi. Bagi dia memang betul kedaulatan ni kuasa tertinggi. Tapi ada tapinya. Kuasa tu tak boleh guna sesuka hati. Ia mesti ikut undang-undang. Tak ada siapa, termasuk pemerintah, yang lagi besar dari undang-undang. Tapi macam biasalah, tak semua orang setuju. Ada seorang ahli falsafah Perancis ni, nama dia Jean Bodin. Pandangan dia memang 180 darjah berbeza. Bagi dia, kedaulatan ni kuasa mutlak. Absolute. Tak ada had langsung. Bebas nak buat apa saja untuk negara. Nampak kan? Dua pandangan yang betul-betul berbeza. Okey, kita lompat ke zaman yang lebih moden, yang lebih dekat dengan kita. Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Beliau bagi satu perspektif yang lain pula. Bagi Tunku, kedaulatan ni bukan pasal kuasa semata-mata, tapi pasal untuk apa kuasa tu digunakan. Dan tujuannya untuk kebebasan, keadilan dan kebajikan rakyat. Dan kalau nak rumusan yang padu, kita boleh tengok kata-kata pakar undang-undang Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dia cakap, kedaulatan ni macam duit shilling. Ada dua muka. Satu, kuasa untuk uruskan hal dalam negara sendiri. Muka yang lagi satu, kebebasan untuk bertindak di luar, di peringkat antarabangsa tanpa orang lain masuk campur. Dan kedua-dua belah ni sama penting. Jadi sekarang kita dah nampak kan, kedaulatan ni bukan satu benda je. Dia dah berevolusi dan ada macam-macam bentuk. Jom kita tengok 4 wajah utama kedaulatan ni. Okey, kita boleh nampak timeline dia kat sini. Mula-mula, kedaulatan tradisional. Kuasa semua kat tangan raja. Lepas tu, ia berubah jadi kedaulatan moden. Kuasa datang dari rakyat dan perlembagaan. Kemudian, dikukuhkan lagi dengan kedaulatan undang-undang. Yang ni semua orang kena ikut, tak ada pengecualian. Dan last kali, kedaulatan antarabangsa. Bila negara-negara lain kat dunia ni, iktiraf kita sebagai negara yang merdeka. Baiklah, seterusnya, apa pula ciri-ciri yang wajib ada untuk sebuah negara tu dikira berdaulat? Macam satu checklist lah. Cuba bayangkan sebuah rumah, kan? Dia perlukan 4 tiang seri supaya tak runtuh. Macam tu jugalah negara berdaulat. Tiang pertama, mesti ada kerajaan untuk urus takbir. Tiang kedua, mesti ada rakyat. Ketiga, mesti ada sempadan yang jelas. Dan yang keempat, mesti ada sistem perundangan. Kalau salah satu tiang ni goyang atau tak ada, habislah, boleh runtuh seluruh rumah negara tu. Okey, setakat ni kita dah faham apa tu kedaulatan, apa ciri-ciri dia. Sekarang soalan paling penting, so what? Kenapa benda ni penting sangat? Apa untungnya? Sebabnya, kedaulatan ni bagi sesebuah negara tu kuasa untuk jadi tuan atas nasib sendiri. Dia bebas nak tadbir negara tanpa orang luar sibuk-sibuk. Dia boleh rancang ekonomi untuk bagi rakyat senang. Dia boleh buat dasar untuk satukan kita semua. Dan yang paling best, bila kita duduk semeja dengan negara-negara lain, suara kita didengari. Kita setaraf dengan mereka. Sekarang kita sampai ke bahagian yang paling kritikal. Bahagian di mana anda masuk dalam cerita ni. Sebabnya kedaulatan ni bukan kerja kerajaan seorang-seorang je. Ia adalah satu amanah, satu tanggungjawab yang kita semua pikul bersama. Pemimpin dan kita, rakyat. Kita tengok dari segi kestabilan dulu. Bayangkan Daching tu kan, sebelah sini kerajaan. Tugas dia, tadbir negara dengan cekap, adil, pastikan tak ada rasuah. Sebelah sana pula, kita sebagai rakyat. Peranan kita, tunjukkan taat setia, ikut undang-undang.
Bila dua-dua belah ni seimbang, barulah negara stabil. Pasal perpaduan pun sama. Ia kerja dua pihak. Kerajaan, dia boleh sediakan rangka rumah. Maksudnya undang-undang, dasar pendidikan, semua tu. Tapi, siapa yang nak jadikan rumah tu tempat yang seronok untuk didiami? Kitalah, rakyat. Kita yang kena isi rumah tu dengan guna bahasa kebangsaan, hormat agama dan budaya kawan-kawan kita yang berbeza. Baru meriah rumah tu. Semangat patriotik atau cinta pada negara pun macam tu. Ada yang datang dari atas ke bawah. Bila kerajaan buat sambutan merdeka, ajar subjek sejarah kat sekolah, dan ada juga yang datang dari bawah ke atas, iaitu dari kita sendiri. Bila kita hormat bendera, bangga dengan warisan kita, sokong wira-wira sukan negara. Dua-dua ni penting untuk bakar semangat patriotisme. Dan yang terakhir, pertahanan negara. Ya, kerajaan yang sediakan jet pejuang, kapal perang, semua tu. Mereka buat perjanjian pertahanan dengan negara lain. Tapi tahu tak apa benteng pertahanan yang paling kuat? Kitalah, rakyat. Rakyat yang sentiasa berjaga-jaga, yang tak akan khianat dan yang sedia mempertahankan negara walau apa pun terjadi. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan satu soalan untuk kita semua renungkan. Kedaulatan ni bukan sekadar perkataan dalam buku teks. Ia hidup. Ia bernafas melalui setiap tindakan kerajaan dan juga setiap tindakan kita. Ia satu projek bersama. Soalannya, adakah kita semua sedang mainkan peranan kita? Fikir-fikirkan.